أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين لا إله إلا الله. Awak nak berkelahi kita awal ni. Wa ila arwahi aslafina wa hawashina wa aqaribina ومحبينا ومن له حق علينا شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada petang ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati, memberkati serta meredai kita dunia hingga ke akhirat nanti, insya-Allah. Baik, sebelum kita mulakan pengajian, sama-sama kita niat saja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kuliah hari Sabtu takribul ikhwan tak ada dah ke? Ada. Kuliah hari Sabtu masih ada, cumanya 3 minggu dah kita cuti. Pertama diminta oleh pihak sekolah, yang kedua saya minta cuti, yang ketiga penuntut ilmu cuti merdeka apa ni.
Jadi minggu depan kita mula balik. InsyaAllah ada. Baik, masuk pada pengajian kita masih lagi muqaddimah. Iaitu masuk pada kalimah alhamdulillah. Masuk pada kalimah alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala man anzara bin nar wa basyara bil jannah bil jinani sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik. Dia kata kalau baca terus tak boleh rosak, tak payah dihurai dah tu. Boleh tak ada apa. Lambat Ustaz ni? Ya betul, memang lambat. Jadi kata dia, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi tafaddala alaina bi ni'matil Islam wal iman, yang telah melebihkan atas kita dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam dan juga nikmat iman. Dia tak bermakna situ tu. Dan selawat dan salam, wassalatu wassalamu ala man anzara bin nar. Selawat dan salam atas orang yang telah memberi, ancaman dengan neraka, wa basyara bil jinan, dan juga orang yang telah memberi berita gembira dengan syurga. Siapa dia? Sayyidina Muhammad, iaitu Nabi kita, penghulu kita, Nabi Muhammad, penghulu bagi sekalian Rasul. Dan selawat dan salam juga atas segala sahabatnya, dan atas keluarganya dan sahabatnya semua sekali. Itu makna bagi khutbah dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji, semua puji itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama telah membahagikan puji itu kepada 4 bahagian. Ulama telah membahagikan puji itu kepada 4 bahagian. Mana? Yang pertama, puji qadim bagi qadim. Puji qadim bagi qadim, yakni Allah memuji dirinya sendiri. Tuhan puji dia sendiri. Tuhan tak pernah puji diri sendiri. Kita jangan. Aku baik, aku pandai, aku hebat, saya lah orang terbaik dalam kampung ni. Jangan. Saya lah hak paling rajin ngaji. Jangan. Saya hak paling rajin mai sembahyang subuh. Jangan. Jangan puji diri sendiri kecuali Allah. Pasal apa? Dia berhak kerana semua hak dia. Tak ada siapa yang boleh nak halang dia untuk dia memuji diri dia kerana semua di bawah milik dia. Kita jangan, pasal kita pun tumpang. Ada guna hak Tuhan. Lepas tu nak tunjuk-tunjuk lebih pula. Lebih tak mana? Nak lebih tak mana? Tak ada. Baik, kita tengok. Yang pertama, puji qadim bagi qadim. Maknanya Allah memuji dirinya. Qadim mana yang sedia, puji bagi yang sedia. Berarti Allah memuji Allah. Yang kedua, puji qadim bagi hadis.
Yang kedua, puji qadim, mana Allah memuji bagi hamba-Nya. Hadis mana yang baru. Yang qadim memuji yang baru, iaitu Allah memuji hamba Dia. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Yang ketiga, puji yang baru bagi yang qadim, mana hamba memuji Allah. Hamba memuji Allah. No? Hamba memuji Allah. Yang keempat, puji hadis bagi hadis. Baru memuji baru. Mana hamba memuji sesama hamba. Baik, kita tengok satu persatu. Patut kalau kita faham benar ni? Ya, memang. Kita takut kita duk rasa hak kita. Dan padahal hak Allah. Baik. Maka kata dia puji qadim bagi qadim. Allah memuji dirinya. Nah, misal kita buat main satu misal, cukuplah. Ar-rijal yakfi bimisalin wahid. Lelaki itu memadai dengan misal yang satu, cukuplah. Nah, banyak misal nak buat apa? Banyak kuah pada isi. Nah. Jadi misal dia kita buat main. Allah Ta'ala berfirman, innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. Akulah Allah, kata dia. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain daripada aku, kata dia. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Mana dia abang kata tak ada dah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain pada dia. Tak ada. Tak saya pergi carilah tak mana. Apa pergi sembah pokok ke? Bukan. Nah, matahari ke? Bukan. Nah, bulan bintang bukan. Jin Ifrit bukan. Nah, syaitan laknatullah bukan. Nah, apa segala bukan Tuhan. Tuhan kata dia satu, ya Tuhan. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Lalu apa kata Allah? Dah mu tahu dah kata aku Tuhan. Fa'budni. Maka sembahlah aku. Sembahlah aku. Nah sembahlah mana? Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah solat li dzikri, kerana mengingati akan daku. Dah. Kerana mengingati akan daku. Semayanglah kerana ingat kepada aku. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan, ingat kepada Allah ni terbahagi kepada 7 ingatan. Oh, banyaklah dah. Nah, bayar sud dah. Yang pertama, ingat pada suruhannya. Ingat pada suruhan Allah. Sebab apa? Bila kita ingat pada suruhan Allah, kita pun buat. Jangan ingat saja, aku wajib semayang ni, tapi tak semayang. Tak boleh. Tu ingat pada segala suruhan dia. Kita pun buat. Kita buat. Dan berazam untuk buat sampai mati. Berazam untuk kita buat sampai mati. Dan wajib kita mengajak dan menyuruh orang yang di bawah tanggungan kita untuk buat apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala sampai mati. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat kepada tegahan Allah. Ingat kepada tegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu mana nak ingat pada tegahan Allah? Dengan kita meninggalkan segala yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan buat hak Tuhan tegah, jangan buat, tinggal. Nah, jauh dengan sejauh-jauhnya. Jangan duk berasa teliok. Nah,
Tengok orang dia minum cakorai, kita nak cakorai juga. Terliung. Nak try. Jangan. Tengok duk belaga ayam, nak belaga ayam. Jangan. Tengok orang duk main daun, kita nak main daun. Jangan. Nah, tengok duk belaga lembu, nak belaga lembu. Jangan. No. Nah. Maka jangan kita buat, yakni kita tinggalkan apa yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berazam akan meninggal dia sampai mati. Dan wajib kita tegah orang di bawah perintah kita untuk tinggalkan segala yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dia tinggal sampai mati. Baru dua. Yang ketiga, ingat kepada janji baik Allah. Kita rasa seronok. Nah, harap-harap mudah-mudahan janji baik itu dapat kepada kita. No? Kita rasa seronok bila Tuhan janjikan dengan syurga, mudah-mudahan syurga itu kita pun dapat masuk sama. Yang keempat, ingat pada janji seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pada janji seksa Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita mohon pada Allah supaya dijauhkan akan janji seksa itu atas diri kita. Baik. Yang kelima, ingat segala ajaran-ajaran Allah agar kita dapat mengambil pengajaran daripadanya. Yang keenam, ingat kepada kisah-kisah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita melalui Al-Quran, melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita menjadikan dia sebagai iktibar dan sebagai kita menjadikan iktibar dalam hidup kita. Yang mana kisah Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada orang yang beriman, dan Allah Ta'ala hancurkan orang-orang yang kufur atau derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya kita jadikan dia sebagai tauladan dan sempadan. Baik, yang terakhir, yang ketujuh, ingatkan segala nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu 7 ingatan yang ada, yang perlu kita ingat, yang Allah Ta'ala sebut aqimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang kerana mengingati akan aku. Imam Ghazali kata 7 perkara tadi. Baik. Yang pertama, yang kedua, kita tak nak lanjut dah. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Allah memuji hamba dia. Kita buat main satu misal, disebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut ni'mal abdu annahu awwab. Ni'mal abdu annahu awwab. Sebaik-baik hamba-Ku bahawasanya ia adalah orang yang banyak bertaubat. Jadi ayat ni Allah Ta'ala memuji Nabi Dawud alaihi salam. Siapa yang nak masuk di dalam kalangan hamba Allah yang baik, yang mana Allah Ta'ala sebut, iaitu banyak-banyaklah bertaubat kembali kepada Allah. Tinggal segala kesilapan kita, kejahilan kita, yang tak betul selama ni, kita tinggal. Dah berubahlah menjadi orang yang baik, berubah menjadi orang yang berilmu, berubah menjadi orang yang beramal dengan ilmu, insya-Allah. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim, hamba memuji Allah. Tu saya buat contoh tu, bolehlah apa tak apa. Boleh kita buat ni, saya buat alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah
Tuhan yang telah memberikan nikmat iman dan Islam pada kita. Boleh hal lain banyak lagi. Setiap nikmat yang kita dapat, habuan dia iaitu puji. Kita kena puji. Alhamdulillah ala ni'matid durian. Boleh Ustaz? Boleh. Segala puji bagi Allah. Tuhan yang telah memberi nikmat durian kat kita. Tak boleh. Kau durian tu bukan nikmat. Nikmat tu. Nah. Hal lain tak apa. Buah semua. Ala ni'matil fawakih. Atas nikmat buah-buahan. Buah semua lalu. Kalau agak nak sebut satu-satu, silakan. Ala ni'matil rambutan. Ala ni'matil cempedak. Ala ni'matil nanas. Ala ni'matil buah. Dah rajin. Tapi Nahabak kata, kita memuji Allah. Muqabil, membetuli dengan apa yang kita dapat daripada Allah, lalu kita memuji Allah. Jadi hak paling besar kita dapat daripada Allah, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tak ada hal lebih pada tu. Nah, jikalau kamu memiliki dunia keseluruhannya, tapi tidak mempunyai iman dan Islam, maka tak ada guna. Tapi kalau dunia tidak ada pada milikmu, tapi ada Islam dan iman, maka memadai dan bertuahlah kamu untuk kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sejahtera dan selamat. Baik. Yang terakhir, serengkah-rengkahnya nana. Yang terakhir, puji hadis bagi hadis. Hamba memuji sesama hamba. Kita puji sesama kita. Contoh kata hari ini ada bagi durian kat saya. Saya pun terima kasih. Semoga Allah Ta'ala membalasnya dengan yang terlebih baik. Semoga tahun depan buah banyak lagi. Contoh. Contoh. Abang ialah. Tapi durian tak ada habis dah. Abang habis lah. Habuan tahun depan. No. Misal tu. Maknanya apa saja kebaikan yang orang datangkan kepada kita, kita berterima kasih. Berterima kasih. Terima kasih. Serta kita doakan bagi dia. Terima kasih serta kita doakan bagi dia. Sebab apa? Kita kena berterima kasih sesama kita. Kerana Nabi SAW bersabda, tu saya tulis qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa-siapa yang berterima kasih, tidak bersyukur kepada manusia yang telah memberi kebaikan kepada dia, tak kisahlah apa kebaikan, lam yashkurillah. Kalau dia tak terima kasih kepada manusia tersebut, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Dia tak terima kasih pada manusia tu, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Tu. Jadi berterima kasihlah. Orang bagikan kalui kat kita, alhamdulillah. Orang bagikan lampam pun tak apa, alhamdulillah. Kita terima semua. Ni'matin minallah. Kita terima. Orang jamu pulut, cempedak pun alhamdulillah. Dia berkata, Ustaz nasi mandi hari ni, alhamdulillah. Darah sikit lagi. Tak ada masalah. Kita berterima kasih kepada Allah. Terima kasih sesama kita, berarti kita berterima kasih kepada Allah. Sebab apa jadi lagu tu? Bila kita berterima kasih kepada hamba Allah, berterima kasih sesama kita, berarti kita berterima kasih kepada Allah. Kalau tidak, maka tidak. Sebab apa? Segala kebaikan yang ada pada dia tu, pada orang tu, yang dia bagi kebaikan kepada kita, siapa yang bagi kebaikan kat dia? Allah. Jadi Allah dah bagi kebaikan kat dia, dia curahkan kebaikan kepada kita, berarti kita terima kasih ke dia. Sebenarnya kita terima kasih kepada Allah yang memberi kepada dia, dia memberi kepada kita. Alhamdulillah. Orang perempuan pun boleh alhamdulillah, Tuhan bagi suami aku jadi ahli masjid.
Nah, tiap-tiap waktu dia main sembahyang di masjid. Tapi masalahnya balik lewat, dia menengung di kedai kopi. Tu masalah. Nah, main sembahyang subuh, turun pukul 5.30, balik pukul 9. Bini dah motong habis dah, dia sampai. Tapi bukan orang sini lah. Kalau nerang. Orang tua dulu kata dia asas siku. Asas siku kedai kopi. Bila nak tajam tak tahu duk gitu tu menung. Habis cawan. Tak boleh kebalik pun. No? Nah, jadi boleh lagi kita alhamdulillah. Nah, kerana dia tak menikah dua. Tu yang perempuan. Nah, tak apa alih kau abang lah nak balik kau berapa. Jangan menikah dua lah. Tu betul tak? Tak tahu lawan sini takut dia bagi semangat. Kat suami dah abang nikahlah dua. Kod wallahualam saya pun tak tahu. Sebab lain padang lain belalang, lain kubang lain ikan, lain hulu lain parang. Nah, takut jadi masalah negara Arab siapa tak mau. Nah, isteri mana tak bagi kena berjara. Suami mana yang menolak poligami kena berjara. Jam. Kena atas biji tu. Tu ada. Habis. Tu dia. Alhamdulillah. Maka kita faham. Semua puji ni, empat puji ni, semua puji ni, semua empat puji ni lillah, bagi Allah. Makna semuanya kembali puji empat ni kembali kepada Allah, iaitu puji itu milik bagi Allah. Itu milik dia, puji itu. Milik dia. Baik. Tu dia habis. Maka kita sebut tadi segala puji bagi Allah. Allah mana? Tuhan yang telah memberi atau melebihkan ke atas kita dengan nikmat Islam dan nikmat iman. Tak ada besar no. Ni ya. Tu. Tak ada ni hidup dah sejuta tahun pun tak jadi apa. Tapi kalau ada ni, umur baru 20 mati, alhamdulillah, selamat dia. Hidup lama tak selamat buat apa? Umur panjang tapi menyusahkan orang. Ada tak? Masjid tak main apa dak ni dak tu dak. Mati suruh orang gali lubang, gali sendiri je lah. Dah tak mau main. Mandi sendiri, kapan sendiri, tergolek turun sendiri. Itu dia. Dengan Allah pun kita tak buat hubungan, dengan manusia pun kita tak buat hubungan, sia-sia saja. Hablum minallah pun tak ada, hablum minan nas pun tak ada. Jadi kita duduk atas dunia ni kena hubungan kita dengan Allah, macam mana muamalat kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan bagaimana muamalat kita dengan sesama kita. Mana sentiasa kita menyenangkan orang, jangan menyusahkan orang. Sentiasa mengembirakan orang, jangan menyedihkan orang, jangan biar orang sakit hati. Bagi orang seronok dengan kita, alhamdulillah. Baik. Terus. Wassalatu wassalamu, dan selawat dan salam. Salawat dan salam. Apa makna selawat? Salawat ni makna dia mengikut daripada mana dia datang. Daripada mana dia datang. Okey. Ni ada orang nak screenshot, nanti saya bagi dia screenshot saat ni. Lepas tu kita nak sapu tu lihat lagi.
Dah ada papan kita tulis. InsyaAllah bagi mereka screenshot Ustaz. Okey, cepat nah. Pada hitungan 15. Boleh? Screenshot cepat. Baik, cukup. Tak apa, biar nak buat. Boleh. Mula dah papan depa ni. Papan depa buat kerja dah. Bukan masalah lama tak pakai ni, barang lama. Kalau pemahai dah ni. Asal plastik dia tak ada orang ni. Dia punya gam, dia kering. Papan dia pun dah tak licin dah. Nyoh lagu ni. Balik-balik kena bingung. Ada murah dah. As-salatu. Ini solat mana? Bukan solat mana sembahyang ni. Ini solat mana selawat. Baik. Ataupun kita kata selawat. Salawat. Selawat ni makna dia kena tengok dari mana datangnya selawat. Okey. Kita kata kalau selawat itu dari Allah. Tuhan yang berselawat kepada Nabi. Ada selawat datang daripada malaikat. Setan ada tak selawat? Oh, musuh. Ada musuh. Selawat daripada jin. Jin dan manusia. Jin mana? Jin Islam. Okey. Kemudian selawat daripada apa panggil? Jamadat. Jamadat ni benda-benda keras, kayu, batu, apa semua tu. Langit, bumi. Benda-benda tu semua makhluk Tuhan hak lain. Binatang-binatang berbilang. Kalau datang daripada Allah selawat itu, makna dia rahmat. Kalau datang pada malaikat, maknanya istighfar. Istighfar. Kalau datang pada jin dan manusia, maknanya doa. Kalau datang daripada jamadat, dengan makna ibtihal. Asal nak urai ni. Sana urai. Kita tengok daripada mana datangnya selawat tadi. Datang daripada mana selawat tadi? Kalau selawat daripada Allah, tanya Tuhan selawat ke kat Nabi? La haula wala quwata illa billah. Selawat dah? Tuhan selawat dah kat Nabi? Besar siapa ni? Bukan masalah besar siapa. Nak tanya Tuhan selawat dah kat Nabi? Selawat dah? Panggah? Selawat dah? Tahu di mana? Mana tahu? Kata selawat, mana tahu? Tiap-tiap minggu dia imam duk baca. Imam kata aku baca apa? Tak. Dia imam baca apa? Innallaha wa malaikatahu. Untuk pegang tongkat.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca tak sini? Kau baca hal lain? Baca sama ah. Ani juga. Mana sama. Satu mazhab lah kita. Kau baca lagu lain kan? Tu kau. Dia rajin sikit. Tu nak bagi peringat pada orang dengar tu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Pasal apa? Ulang sampai 3 kali nak bagi peringatan. Selawatlah. Oi, selawatlah. Tu. Nak jaga. Sallu alaihi sampai 3 kali no. Pederah tu pasal apa? Nak suruh ingat. Pasal apa? Baru pegang tongkat dia lena dah. Duduk sah depan. Tak, duduk sah depan sekali. Kosong sampai orang kena kejut semayang. Nah, tak boleh cakap tak apa. Bukan masalah tu, masalah leno tu. Khutbah tu, nah, kita kena dengar, wajib dengar khutbah. Baik. Kalau datang daripada Allah, tengok dia kata, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, berselawat mereka itu atas Nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat. Siapa dulu? Allah dengan malaikat? Allah dulu. Allah dulu selawat, kemudian malaikat. Bila Allah dah selawat kepada Nabi, malaikat pun selawat pada Nabi, baru Allah Ta'ala menyeru kita. Dulu dalam khutbah ada, saya rasa lagu lain. Khutbah kedua tu. Apa Ya ada satu kalimah. Dia kata, bada'a fihi binafsi wa sanna bimalaikati qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Khutbah kedua. Tidak lagu tu dulu. Lah ni dia tukar. Khutbah kedua lagu lain. Dalam 45 tahun ni kan. Dah lagu lain dia ubah. Dulu dia abad kata Allah Ta'ala tu berselawat pada Nabi. Dia mula dengan diri dia dulu. Nah, bada'a fihi binafsi. Mula dengan diri dia dulu, dia selawat. Lepas pada dia, maka para malaikat. Lepas para malaikat, baru Allah Ta'ala menyeru. Baru Allah Ta'ala menyeru. Inna Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setelah Allah selawat, setelah malaikat selawat, Allah Ta'ala seru, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, selawatlah ke atasnya, atas Nabi, wasallimu taslima, dan mengucap salam ke atasnya sebagai kesejahteraan. Nah, ucap sejahtera sebagai kesejahteraan. Nah, jadi makna siapa dulu? Allah dulu. Lepas tu kalau orang tanya, Allah selawat tak ke Nabi? Yo. Karena Nabi Muhammad itu kekasih dia.
Tengok Nabi Adam. Tengok kisah Nabi Adam. Dia duduk dalam syurga seorang-seorang dia. Nah, duduk tak tahu nak buat apa. Duduk seorang-seorang. No? Jadi, Allah Ta'ala sudah mengetahui naluri ciptaan dia. Sebab Tuhan menjadikan manusia itu ada akal dan ada nafsu. Nah, mana naluri fitrah daripada kejadian Allah SWT, Tuhan tahu apa keperluan dia. Nah, Tuhan tahu apa keperluan dia. Dia tak boleh berkeseorangan. Dia mesti ada pasangan. Nah, macam orang kita lah. Duduk seorang, bukan dia. Nah, mana duduk seorang tu kena cari. Tak betul ya, abang betul ni. Sahabat Nabi ni duduk terlentang. Nak mati. Dia minta untuk dia akad nikah sekali lagi. Supaya mati dalam keadaan berpasangan. Apa kelebihan dia? Banyak. Budak ni saya lagi kalau nak nikah pula. Nah, sembahyang orang azib. Azib ini mana orang bujang. Nak banding dengan sembahyang orang yang berkahwin ni. Orang berkahwin dapat 72 rakaat. Hak tu fadilah hak kahwin. Nah, orang azib dapat satu. Azib ni makna orang bujang. Nah, hak mutazawish dapat 70, dia dapat satu lah. Jadi rugi. No? Nak sikit nak banyak-banyak. Nak banyak 70 kali 4 berapa? 280. Mana sekali mayan dapat 280 kalau isteri 4. Zuri boleh mula dah. Tak boleh. Mana? Belakang tu tak apalah. Dia ada menghayati. Kalau aku dimadukan. Dia berasa gitu. Nah, sebenarnya kita nak selamat. Suami kita nak selamat. Nah, jadi apa salah kalau kita membahagiakan suami kita? Sebab di sana pun nak duduk sama-sama. Sana tak ada dengki dah. Tuhan bagi bidadari. Takkan nak dengki juga. Nah, tak ada apa. Dia orang lelaki ni ujian dia kot lain. Orang perempuan ujian dia kot lain. Tak sama. Orang perempuan ujian dia tu. Sebut nak menikah lagi. Nikah. Tidur luar. Nah. Sebut nak menikah. Tidur luar. Bila dah menikah, semua barang yang kita beli jadi cap burung. Lesung kita beli cap arnab jadi cap burung. Kuali cap kuda jadi cap burung. Terbang ni. Betul ya? Kecuali bagi orang yang faham. Nah, bagi orang faham. Tak, benda yang kita kena habaq-habaq. Nah, orang perempuan jangan risau benda-benda macam ni. Dia kalau semua benda berlaku Tuhan kehendak. Kalau Tuhan tak kehendak, ejahlah lagu mana pun tak dapat. Ni duk takut. Takut apa takdir Tuhan? Tuhan dah letak dah. Kita tak reda. Takdir Tuhan. Dia bagi kita hidup tu pun takdir. Dia bagi kita duduk di mana? Takdir. Rezeki dapat banyak mana? Takdir. Tiba-tiba hak ni tak terima, hak ni terima. Kok mana? Dan kita kena yakin tidak akan berlaku sesuatu kecuali Allah Ta'ala dah kehendak. Tuhan dah tanda siap dah. Hampa nak ke, hampa tak nak ke. Nah, nak lari tak lepas. Tu tuan-tuan duk baca selepas main subuh. Tak tahu sini baca tak?
Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jadd. Baca tak? Baca. Dia kata apa? Dia kata apa? Tak tahulah dah. Habis tu duk baca. Dia kata apa? Kalau orang faham hak ni, dia tak ada dengki, dia tak ada risau, dia tak ada serabut, dia tak ada apa dah. Sebab dia tahu dah. Kita duk kata hari-hari takkan tak tahu kot. Okey, lepas ni tahu. Lepas ni tahu. Kita kata apa? Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami. La mani'a lima a'taita. Tidak ada siapa yang dapat menahan apa yang engkau nak bagi. Kalau nak bagi dua, siapa boleh tahan? Kalau nak bagi lebih, siapa boleh tahan? Hak Tuhan nak bagi ada boleh tahan? Ada. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada siapa yang boleh beri apa hak kamu tahan. Kalau hak Tuhan tahan, siapa pun tak boleh bagi. Dah kata tak ada untuk dia. Mencarilah Tan Sri ke, Datuk Sri ke, tak boleh. Bolehlah kebab besar mana pun. Dan Tuhan kata tidak, tidak. Kalau Tuhan kata ya, ya. Ni bagi faham dulu hak kita ada baca tu. Kalau faham ni orang tak ada orang. Hang nak jual apa roti canai. Mai orang lain jual roti canai juga. Kita jual lah benda lain. Lah, rezeki masing-masing. Hak dia, hak kita. Tak payah dia jeling-jeling mata lagu tu. Ni orang masuk kedai sebelah. Tarik muka. Tak yakin dengan hak Allah. Jadi duduk dengan sakit hati semua. Sebab tu orang yang tak reda, duduk dalam sakit hati sampai dia mati. Tak akan senang hidup dia. Sampai dia mati tak akan senang. Nah, ingat tak? Pukul 7. Tapi kalau tak turut dia tak apa kan? Kau wajib. Nah, okey, Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada siapa yang boleh tegah apa hak kamu nak bagi. Wala mu'tiya, dan tidak ada siapa yang boleh memberi lima mana'ta dengan apa yang engkau tegah. Wala radda lima qadaita. Tak ada siapa yang boleh tolak ketentuan Allah. Siapa pun tak boleh tolak apa yang ditentukan oleh engkau. Hak Allah Ta'ala tentukan. Siapa pun tak boleh tolak. Gagah juga nak tolak. Duk sakit hati lagu tu sampai mati. Sebab tu bahaya orang yang tak reda dengan hak Tuhan ni. Kita kena ingat satu. Apa berlaku Tuhan izin. Apa berlaku kehendak Tuhan. Nah, nak menangis buat apa? Hak dia kan? Hak dia, tiba-tiba dia bagi kat orang lain. Kita pula sedih. Nak sedih buat apa? Hak dia. Macam hak kita lah pula. Nampak tak? Sebab tu kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal Tuhan, siapa yang kenal diri dia, maka dia kenailah Tuhan dia. Diri dia siapa? Dia ni hamba, dia ni lemah, dia ni miskin, dia tak ada apa, dia berhajat. Kenal diri dia. Dia dulu tak ada, lah baru ada tumpang hak Tuhan. Maka dia akan kenal. Bila dia kenal dia tu siapa, dia akan kenal Tuhan tu siapa. Baik. Bila dia kenal Tuhan, faman arafa rabbahu, siapa yang kenal Tuhan dia, kalla lisanu, terkelu lidahnya.
Bila dia kenal Tuhan, lidah dia jadi clue. Tak boleh cakap apa. Sebab apa? Mata hak munduk tengok tu pun hak dia. Telinga hak munduk dengar tu pun hak dia. Kasih sayang hak munduk rasa tu pun hak dia. Tangan hak munduk pegang tu pun hak dia. Kaki hak munduk jalan tu pun hak dia. Makanan hak munduk jamah tu pun hak dia. Minuman hak munduk minum tu pun hak dia. Suami hak munduk peluk tu pun hak dia. Isteri hak munduk peluk tu pun hak dia. Anak hak munduk ada tu pun hak dia. Apa segala hak dia belakang. Mun nak kata apa? Kalau dia nak ambil balik, mun nak kata apa? Rumah kita duduk hak dia. Nah, kereta kita pakai hak dia. Tanah hak kita milik hak dia. Mana hak kita? Mana hak kita? Tiba-tiba bila Tuhan tentukan satu benda, aku tak rela. Aku tak rela. Kok mana aku tak rela? Aku tak halal. La ilaha illallah. Bila kena benda hak kena dengan nafsu dia, dia rela pula. Tak kena dengan nafsu dia, tak rela. Tu bela nafsu besar pada Tuhan. Oh, nak baiki hati bukan mudah weh. Nah, makcik-makcik dia tu, pakcik-pakcik dia, nak bela hati bukan mudah. Hati kalau dia berkawan dengan akal tak apa, takut dia berkawan dengan setan. Dia berkawan dengan setan, kawan dengan hawa nafsu, habis jam. Jam. Rosak binasa habis. Nah, Tuhan kata kau ni, dia kata kau ni. Hak Tuhan nak kau ni, dia nak kau ni. Jadi tak belaga angin dengan hak Tuhan. Ayo. Sebab tu kata nak mengaji zahir saja boleh, tapi kalau mengaji masuk bab tasawuf, bab apa nak suci hati apa semua Allah. Tu kalam-kalam yang kita dah sebut tadi tu. Nah, termasuk fiqh dan tasawuf sekali dah tu. Nah, wala radda lima qadai, supaya kita jadi orang yang redha. Nah, tidak ada siapa yang boleh tolak ketentuan Allah. Nah, saya kalau boleh tak nak rumah terbakar. Betul tak? Duk sedap dah. Bakar tengok tu, sampai lah tak siap air. Dia jadi sarang burung. Burung terkukur banyak dah buat sarang. Tak apa nak pergi denak pergi. Nah, tak ada siapa nak kehilangan. Betul tak? Bila kita milik, ada tak nak kehilangan? Tak ada. Kita hak hidup ni pun kalau boleh nyawa tak bagi hilang. Tapi Tuhan kehendak lain. Hak dia. Ada kata sampai masalah balik. Kena balik. Nak balik tak nak balik, kena balik. No? Tengok, kadang-kadang orang duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah, duduk bakat, duduk makan. Mana nak tahu trailer pergi duduk langgak rumah masuk pergi dalam rumah. Tak dipikir di akal kita. Tak masuk akal. Mau makul. Tapi bila Tuhan kata dia nak buat, dia buat. Bila dia tentu lagu tu, jadi mu nak ke tak nak ke kena terima. India tu mari Malaysia bukan dia nak terjun longkang tu. Ada dia niat di rumah dia kena main Malaysia sampai masjid tu kena terjun longkang. Ada? Tak ada. Ha? Carilah India seorang tu. Hak masuk 1.2 juta tak cari. Itu dia. Allah. Tu nah. Wala radda lima qadaita wala yanfa'ul zal jaddi minkal jadd. Tidak ada munafaat akan kesungguhan kamu. Nah, wala yanfa'ul zal jadd. Tidak
memberi manfaat akan yang mempunyai kesungguhan. Nah, minka daripada engkau, al-jad daripada segala kesungguhan. Sungguhlah tara mana pun, kalau Tuhan dah tetap lagu tu lah. Maknanya yang lulus adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Baik. Yang pertama tadi. Nah, selawat dengan makna rahmat, maknanya bila kata man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Siapa selawat pada aku sekali, kata Nabi, Tuhan akan selawat kepada dia 10. Berarti Tuhan akan turun kepada dia 10 rahmat. Sekali dia selawat 10 rahmat. Tak nak lagi. Nego tak keluar modal apa. Selawat pada Nabi sekali 10, sekali 10, sekali 10. No? Kalau daripada malaikat, kalau malaikat tu selawat kepada Nabi, maknanya istighfar. Malaikat tu minta keampunan daripada Allah kepada Nabi. Walaupun Nabi tak berdosa. Nah, yang ketiga, kalau kita berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita selawat ataupun jin selawat kepada Nabi. Nah, dengan makna doa. Dengan makna apa? Doa. Lagu mana? Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah Nabi-Mu. Rahmatilah Nabi Muhammad. Rahmatilah ahli keluarganya. Rahmatilah sahabat-sahabatnya. Itu maknanya. Kita doa supaya Allah Ta'ala rahmat kepada Nabi. Itu doa. Kalau daripada jamadat, ini soalan panjang tadi. Ibtihar tu apa? Ibtihar tu maknanya rayu-rayuan. Rayuan. Dan benda-benda lain semua benda keras ni. Ya Allah, rahmatlah dia ya Allah. Rahmatlah Nabi-Mu ya Allah. Rahmatlah, maknanya rayu kepada Allah supaya Allah Ta'ala merahmati Nabi. Itulah makna selawat. Tak habis juga. Nah, wassalatu wassalamu ala man anzara binnar. Wallahu alam. Saya kata khutbah dia lama. Nah, dah 3-4 kali. Nah, ni sekali lagi habis dah. Sekali lagi habis itu kita boleh masuk bab dia, insya-Allah. Tapi tak janji. Abang kata habis, janji tu dah. Takut ada benda-benda yang perlu kita selit situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa asin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadli wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. اللهم انصر المستضعفين والمظلومين. اللهم انصر اخواننا من المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان مشارق الارض الى مغاربها يا كريم، لا سيما في بلادنا الفطاني دار السلام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Tak ada masalah. Azan Qamat. Tak ada masalah pun. Dia tak ada